Skuter QJ Motor model AX200S sering menjadi persoalan utama dalam kalangan penunggang yang sedang mencari skuter matic yang seimbang dari segi gaya, kuasa dan harga. Dengan semakin banyak pilihan skuter di pasaran, pengguna perlu bijak menilai model yang bukan sekadar cantik di atas kertas tetapi juga praktikal di jalan raya. Reka bentuk yang agresif dan garang QJ Motor AX200S jelas kelihatan pada garisan badan dan lampu hadapan yang tajam. Skuter ini menggunakan sistem pencahayaan LED sepenuhnya yang bukan sahaja meningkatkan visibility, malah menyerlahkan imej moden ketika menunggang pada waktu malam. Meter digital berformat penuh memberikan paparan maklumat yang lengkap dan mudah dibaca, sesuai untuk pengguna moden yang mahukan semua info di hujung mata. Bagi golongan muda atau pekerja bandar yang menitik beratkan gaya, reka bentuk ini memberi nilai tambah yang sukar ditandingi pesaing dalam kategori yang sama. QJ Motor AX200S dikuasakan oleh enjin 175cc dengan satu silinder 4 lejang dengan sistem penyejukan cecair, menawarkan kuasa maksimum sekitar 18.1 HP dan tork 15 Nm dan ini membolehkan skuter memberikan prestasi pecutan yang lancar dan konsisten sama ada untuk kegunaan bandar atau jarak sederhana. Penggunaan sistem suntikan bahan api elektronik EFI turut membantu dalam penjimatan petrol, menjadikan AX200S sebagai pilihan bijak bagi mereka yang ingin keseimbangan antara kuasa dan penjimatan minyak. Skuter ini sesuai untuk penunggang yang aktif setiap hari tetapi tetap peka terhadap kos pengisian minyak. Tambahan pula, tangki petrol 10 liter memberikan jarak tunggangan yang lebih jauh sebelum perlu mengisi semula. Antara kelebihan QJ Motor AX200S yang wajar diberikan perhatian ialah sistem ABS dui saluran yang hadir sebagai ciri standard. Ini membolehkan kawalan brek yang lebih stabil terutama dalam situasi kecemasan atau ketika jalan licin. Skuter ini turut dilengkapi brek cakera di hadapan dan belakang, memberikan keyakinan tambahan semasa tunggangan. Saiz tayar yang lebar memberi cengkaman yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kestabilan ketika membelok atau menunggang pada kelajuan tinggi. QJ Motor AX200S didatangkan dengan sistem keyless entry, memudahkan pengguna untuk menghidupkan dan mengunci skuter tanpa perlu mengeluarkan kunci fizikal. Selain itu, terdapat port pengecas USB yang sangat berguna bagi mereka yang sering menggunakan telefon pintar semasa menunggang. Ruang simpanan bawah tempat duduk juga cukup luas untuk menyimpan helmet bersaiz sederhana atau barangan harian. Berbanding dengan skuter jenama Jepun atau Eropah dalam kategori kuasa yang sama, AX200S hadir dengan tanda harga yang lebih mesra poket. QJ Motor masih merupakan jenama baru di Malaysia jika dibandingkan dengan jenama-jenama seperti Yamaha, Honda atau Modernas yang sudah lama bertapak di pasaran Malaysia. Kebanyakan pembeli di Malaysia
terutamanya yang membeli untuk kegunaan harian lebih cenderung melihat kepada faktor jenama, apatah lagi QJ Motor adalah jenama baru dan buatan dari China. Namun begitu, ramai pemilik awal motor ini memuji prestasi enjin AX200S yang dianggap bertenaga, terutama ketika digunakan di kawasan bandar. Enjin 175cc dengan suntikan bahan api dikatakan memberikan pecutan yang mencukupi, malah mampu bersaing dengan skuter premium lain dalam kelas yang sama. Ramai yang menyatakan bahawa reka bentuknya nampak mahal walaupun harga jualannya lebih rendah berbanding pesaing utama.